Keluar aku kena anjing. Aku jumpa buah ni, tak tahu nama buah apa, tapi rupa dia pelik macam ni. Aku tanya dengan dia orang punya staff, ini buah apa, tapi dia orang tak faham. So kita tunggu Fine, Grape. Oh, very sweet. Oh, yellow skin. How much? 7 yuan and A. Oh, kita bayar ya gengs ya. So ni, by the way ni first time tahu nampak buah tu. Macam menarik. So harga dia total dalam RM9. RM9 pula dah. Harga dia total dalam 9 yuan. 0.8 yuan. Okey, session ni yes. Jom kita makan, jom. Jom kita makan. Okay, kalau korang yang tak pernah nampak lagi, tak tahulah kalau di di Google kata ini nama dia adalah China sweet prawn. Tak tahulah nama dia apa. Okey, kita makan je. Ini actually korang tak tahu makan dia macam mana. Maybe kita kupas kulit dia, takut kotor kan. Saya sikit. Okey, ke sini. Rupa dia macam ni. Ni macam ni. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar aku kena anjing. Okey. Masam. Weh, Babi dia kencing ke tak kan? taklah dia tak kencing, dia lalu je. Masam. Menyesal. Kata sweet. Kata sweet, tapi tak sweet pun. Masam. Keluar Tak apalah, aku tak dah apalah. kena sama.